Jadi segala bukti kebangkitan, penerimaan agama bangsa kita, ya, maknanya bagaimana bangsa kita dulu tu memang di satu sisi dia bersendikan adat bangsa kita ni, ya. Kalau Negeri Sembilan ni lagi lah, tapi sebenarnya di sebalik tu dia menjunjung tinggi agama tu, ya. Sebab tu di Negeri Sembilan ni dia ada satu kaedah. Oh, tu dia, masyarakat dia pada kaedah. Dia kata biar mati anak, jangan mati adat. Tapi maksud dia apa tau? Maksud dia siapa pun buat salah dihukum. Sebab dia nak pelihara adat tu, ya. Walaupun yang buat masalah, buat onar tu anak penghulu, tetap dihukum. Biar adat tu terpelihara, ya. Bukan nak bunuh anak, tak, ya. Kemudian dia ada satu kaedah yang sangat menarik, ya. Kalau bertentangan adat dengan syarak, monang syarak. Maknanya apa tu? Dia tarjih agama tu, ya. Maknanya dia hidup bersendi adat, tapi dia junjung tinggi agama, ya. Tapi kalau lepas British datang, tak ada tanda tu, ya. Tapi atas rahmat Allah SWT, ya, kesan sejarah tak berbohong, ya.